Oh, hari ni aku nak pasang OC fork. Teruk sangat OC fork ni. Cik pakai ni OC biasa je. Jadi kita masukkan, kalau agak tak nak rosak kita pakai yang lama balik. Kita ketuk. Ketuk je. Lepas ni mungkin dia tak rosak ni. Okey, dah sampai masuk. Kita cabut macam biasa je. Okey dah. Cukup. Dia punya ni dah cantik. Kita masukkan kelip dia. Kita masukkan kelip dia. Nampak? Okay, kita masukkan kelip ikut longkang dia. Just tekan. Lepas tu kita boleh masukkan dia punya batang kerum dia. Macam biasa. Lepas tu kita sengitkan sikit. Sebab kita nak kunci dia punya benda ni. Macam ni aku pakai alat ni. Memang mudahkan sikit lah kerja-kerja aku nak service fork. Kita jam masuk, jolok je. Lepas tu kita masukkan lengki dia. Tapi pastikan dia punya tembaga kat sini ada lah. Kalau tidak nanti bocor. Lepas tu kita boleh kunci macam biasa. Kunci je macam biasa. Okey, kita dah siap kunci. Kita santai minum air, minum kopi apa. Kita buka balik tengok. Bercek. Yang ni panjang sikit tadi eh? Okay, kita kunci balik kat sini. Kita tarik, kita main sikit tengok. Okey, nampaknya fork ni cantik. Jadi kita masukkan spring dia. Macam aku guna fork biasa ni, aku pakai minyak fork biasa lah. 3, 4, 5, 6. Aku masukkan lebih sikit lah pada yang dia minta. Supaya dia fork lama kan, spring dia dah. Dia lembut, dia keras. Okey, dah siap. Kita pasang balik dia punya ni. Nampak eh? Macam F5 kita tak payah nak beria tekan sangat sebab dia taklah keras sangat. Orang kunci je. Lepas tu kita check kejap lagi. Mari kita check tengok. Kalau dia lembut. Wah, lembut. Macam spring. Okey. Jangan lupa subscribe and like and comment.